Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi kita di Amirat di channel. Okey geng, pagi ni baru sudah hujan lah. Ni baru sekejap sat. Ni pun nak turun lagi kot. Tak apa, kita try menjalar dulu pagi ni. Sambil kita casting. Tengok mana yang ada hasil. Jom. Mula-mula ni aku nak menjalar dulu. Let's go. Tu. Okey, ni dah spot kita nak try. Macam mana? Ayak baru naik. Nangkap ada tu, campur orang bulan tu. Bulan tilapia. Bulan ni nak kat kok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terus drop. Dah lepas. Rasa gegak ni. Dah sangkut dah. Ada tak? Ada tak? Tak ada. Oh, tu rasa menendang. Rasa menendang. Ada. Tilapia. Sekok. Oh, tu. Mana? Oh, anak-anak tilapia. 3 ekor. First drop. Tak 3 ekor tilapia. Tilapia ada semua bora-bora ya. Tu. Alhamdulillah. Okey. Temekung ada. Temekung ikan mahal ni. Bismillah. Nak tahu patut kangkung tadi. Tu campur dah. Maru. Wah, sangkut apa? Tu banyak. Tilapia dia. Ya. Tu dia. Makan kangkung tilapia ni. Nak tilapia. Pepoh tu. Alhamdulillah. Rezeki. Bismillah. Aduh, tak bulat. Membujur saja. Oh, ada. Tu dia. Wih, awak nampak tak? Bulan. Anak bulan mana? Wan curut. Tak tumpah wan. Oh. Anis ha. Hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Di balik selendang sembunyi nur kasih. Oh, tadi. Bismillah. Oh. Kena depan kok tu. Dah kata tak? Sama-sama kita saksikan.
Wih, ada tendang, ada tendang. Oh tu. Kan nampak dah. Banyak. Kamu baru. Talapio. Tu, talapio semua. Ni tak syok ni. Tu dia. Ekor merah dah. Tu, talapia saja. Ni dalam jalan talapia, dia tak apa besar. Boleh ha. Seh kasam. Buat talapia salai. Tengok ni color elok. Alhamdulillah, boleh. Ada juga. Pedih. Bismillah. Ada kok talapia. 2 ekor. Spot talapia ni. Hujan ni. Saya ni memang. Okay, kita nak menjala sikit ni. Hujan pun makin kasar ni. Try tanya. Spot ni. Ni kadang ada. Kadang tak ada. Bismillah. Oh, dapat kayu baru. Oh, ada. Wah, sangkut boy. Aduh. Allah. Kok pula? Masa cari ikan. Oh, bah. Dekat tau. Ada. Puyuh. Allah, putih kandik. Kandik putih. Pak puyuh kuih. Campur kamera. Hop. Ni. Ikan las kita. Puyuh. Kandik putih. Sangkut. Okay geng, jom lah kita balik tu. Hasil pun dah cukup ni. Rasa-rasa hujan pun makin kasar. Jom balik. Api pun dah kesejukan lah. Jom kita balik tu. Kita tengok hasil. Let's go. Okay geng, tadi aku nak balik, aku saja try test kat ujung tu. Dapat 2 ekor geng kawan. Tu. Tempat sama. 2 ekor. Rezeki nak balik lah. Try makan, tak upau kita ni. Waduh. Dia jom. Nak balik tu dia makan. Okey geng, kita dah sampai rumah dah. Ini dah hasil menjala hari ni. Alhamdulillah. Sat jatuh bekas. Okey geng, ni dah hasil kita menjala dengan casting, tapi casting 2 ekor ni aku tak buat video. Try dapat. Okey, banyak tilapia hari ni. Alhamdulillah. Puyuh ada 2 ekor. Tu saja. Rezeki. Kita rasmi ni tempat basuh ikan baru. Memang tak siap lagi ni. Aku kena sambung sikit lagi. Simen tak cukup. Yang kayu pun aku tak buang lagi. Bagi dia keras sikit. Tarikh pun ada dah tu. 11 bulan 4 2025. Okey, ni aku bersiang dulu saya tengok. Kita nak buat lauk ke apa ke, ataupun kita nak masak ikan rupan salai kita ke. Okey, stay tune. Alhamdulillah. Okey geng, ni ikan tilapia. Aku dah siap salai semalam.
beberapa jam ni. Kita nak masak lemak. Okey geng. Ni kita nak masak ikan salai tadi, ikan wang komik sekok, tilapia 5 ekor. Nak buat masak lemak. Ni bahan-bahannya. Nak kunyit hidup, cabai Melaka dan kunyit serai dengan asam keping. Kita ada santan bau diperah. Okey, jom kita blend. Okey, kita blend kunyit hidup dengan cabai. Okey, mula kita buah santan dulu. Bismillah. Okey, betul kita bubuh bahan kita blend tadi. Bismillah. Serai sebatang. Okey, santan dalam lidah kita bubuh. Dan kunyit dengan asam keping. Kita kena kacau selalu sebab dia tak pecah minyak. Pecah minyak tak sedap. Api pelan. Tubuh garam. Sedikit rasa. Okey, kita boleh buah kita punya ikan. Bismillah. Okey geng, masak lemak ikan salai kita dah siap. Ni aku ambil ikan tilapia ya. Kok. Nak saya masak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Banyak ni. Makan geng, nambah toyu bagus. Ya. Rasa ni tilapia salai. Nah. Rasa daging dia saja kan. So. Sedap kan. Kalau kita tak rasa nanti kita rasa kau nak. Okey, makan tu. Mantap. Okey kan, banyak aktiviti kita kali ini sampai saja. Kemarin kami ada pergi menjala, adalah hujan saja nak try. Sebab yak baru masuk. Sebelum ni kan kemarau dia baru penat yak, ikan tak berapa banyak ya, ada pun ikan tilapia main. Alhamdulillah hari ni kemarin aku buat salai. Hari ni kita dah boleh masak dah. Alhamdulillah. Makan nasi terus surah pedas-pedahan. Yang lebih tu nanti aku akan tanya Afia kok dia nak aku tapau kat dia sebab dia tak balik sekolah ni. Okey, semoga bertiba. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Berkongsi lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum. Bye bye.